Assalamualaikum geng. Okey, konten aku kali ni pasal Civic aku. Hari ni aku nak pasang fog lamp. Okey, ni fog lamp yang aku jual lah Aku pakai sendiri. Aku jual, tapi kali ni aku nak masuk dekat kereta aku. Okey, ni bumper aku dah buka. Okey, untuk fog lamp ni dia untuk yang ET yang facelift punya, yang lampu panjang macam ni. Okey. So bumper ni aku dah buka. Ni sebelah cover ni aku dah potong. Dia asal ni macam ni. Okey, ni aku dah potong ni. So tinggal lagi sebelah lagi aku nak potong. So mungkin aku boleh ajar korang sikit lah macam mana. Okey, yang pertama sekali pasal macam aku memang dah siap wiring ni semua, memang dah ada asalnya. Asalnya dah ada wiring. Dia pakai soket H11 ni kita panggil H11. H11 ni biasa macam Myvi pakai, Alza pakai. H11 lah macam ni. Macam ni lah H11. Dia H6, H8 pun sama lah. Dia macam ni mentol ni. Ini mudah sikit tau kalau kita pakai. Untuk fog lamp zaman sekarang, dia pakai banyak H11 yang paling senang sekali lah. Soket dia macam ni. Kalau macam contoh aku ambil macam Alza kan. Alza lama Alza first model dia pakai macam ni. Yang ini tak silap aku mentol dia H berapa? H7 pun tak silap aku dia leceh sikit lah. Lagi satu dia macam senang terbakar sikit. Dia senang terbakar. Okay, so aku dah buka di kanan tu hari aku dah test lah fog lamp ni memang menyala dua-dua. Tak ada masalah. So aku nak potong. Okey, lagi satu aku nak share dekat korang. Aku pakai ni untuk ini Honda City punya ni. Aku masuk dekat bumper ni. Dia panggil apa benda ni, air splitter ke benda apa kan. Dia nampak labu sikit lah. Ni kereta-kereta yang moden biasanya dia ada pakai benda ni bawah bumper depan, kalau korang perasan lah. So ni Honda City punya aku pakai memang ngam-ngam. Sama ngam-ngam saiz lebih kurang. So aku pakai ni. Nanti daripada depan nanti aku tunjuk. So aku nak sambung, nak potong cover ni lagi satu. Kejap lagi nanti aku update kat korang. Okay geng, aku nak tunjuk dekat korang ni macam mana korang nak potong cover ni. Okay, cover ni kalau korang tengok dia ada lubang dekat sini lubang kat sini dia punya penanda aras dia. Penanda aras tu maksudnya korang kena potong ikut atas ni. Atas line ni sini. Ini kat sini. Korang jangan potong kat sebelah sini, bawah sini. Jangan, kena potong kat bawah, kat atas ni. Baru fog lamp dia masuk habis. Okey. Dan kejap lagi dah habis potong, aku tunjuk. Okey geng, aku dah potong Okey, tengok dia rata di atas ni Dia tak ada ni. Ni lebihan sikit dah ni. Lebihan yang korang bersihkan lah macam ni kan. Macam ni hujung-hujung dia ni. Dekat corner ni biasa ada lebihan sikit lah. Okey, ini cara aku buat lah. Cara korang aku tak tahulah, mungkin ada yang lagi bagus lah kan. Ni yang aku biasa buat lah. Okey, pastikan sini kau kena licin lah. Sini kan, licin. Pasal aku tak ada nampak lagi video orang Malaysia buat pasang fog lamp, tunjuk pasang fog lamp ni. Jadi sebab tu aku tunjuk dekat korang. Okey, so aku nak pasang fog lamp. Tu fog lamp tu. Sekejap lagi aku tunjuk. Okay geng, sebelah aku dah pasang sebelah aku dah pasang. Okay, aku nak tunjuk kat korang. Sekarang ni yang ini korang kena pakai yang macam ni. Okay, pakai skru 10. Lepas tu dia macam ni dia pattern macam ni. Okay, dengan skru 10. Macam ni pun boleh juga. Dengan skru 10 Lagi aku nak tunjukkan dekat korang. Sekejap korang stay sekejap Aku pakai benda ni skru ni. Aku tembak kat ni housing dia tau.
Ni bukan fog lamp, ni housing dia. Yang ni fog lamp. Ni housing fog lamp. Yang ni housing luar dia. Jadi aku tembak dekat situ. Tak kena dekat sini lah. Dekat body dia ni aku kena dekat sini je. Pasal dia memang takkan boleh duduk rapat. Dia mesti ada gap ni. Gap ni untuk udara sejuk lah. Keliling dia ni. Untuk udara sejuk. So ni aku tembak satu skru. Sini aku tembak satu skru. Untuk ikat housing dia. Kenalah sikit tu. Tapi tak boleh. Tapi tak apa. Okay, lagi satu aku nak tunjuk korang. Ni pasal ujung dia ni. Ujung dia ni memang aku buang ni. Aku tak pakai. Memang menyemak ni. Kalau ikut kan kita nak kena buat lubang kat ujung apa ni. Tapi aku tak nak pakai. Aku tembak skru macam tu je. Lagi senang kerja. Okay. Nanti kejap lagi nanti aku tunjuk lagi. Okay guys, aku dah siap buat dah. Rupa dia macam inilah jadi. Okay. Ini Okay, dah settle. Tapi susah jugalah nak pasang dia. Cuma kalau kau nak senang, kau kena buat ni je. Apa tu? Potong je yang apa tu? Yang tadi aku cakap tu kan, yang tajam je gitu tu kan. Kau potong je, tak payah pakai. Sebab tak pakai tu senang sikit. Okay. So aku nak pasang ni sekejap lagi. Nanti tengoklah macam ni. Okay guys, aku dah siap dah semua. Bumper semua aku dah fitting balik. Okay, fog lamp aku dah pasang. Nampak? Okay, so aku nak cuba tengok buka. Kita tengok macam ni. Okay, tu dia lampu fog lamp sudah menyala. Alright, alhamdulillah. Settle semua. Lama tak ada fog lamp. Buat fog lamp balik. Okay guys, itu saja video aku kali ni. Sorry lah aku buat video malam kan. Malam je aku ada masa. Siang busy. Tu aku buat ni wajah ni. Tukar bumper. Dia accident kan. Sekejap aku tunjuk sekejap. Okay, ni wajah ni aku tukar bumper dia. Bumper dia pecah, habis semua. Tu aku ganti bumper baru. Susah guys, nak tukar bumper wajah bukan senang. Okay, so itu je lah konten aku kali ni. So nanti kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Kalau aku ada buat konten baru, nanti aku akan update lah. Siapa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Okay guys. Konten pasal Honda ET aku ni, InsyaAllah aku akan buat berterusan lah. Pasal jarang kita tengok korang cari, korang type Honda ET dekat YouTube, kurang keluar tentang orang buat konten pasal kereta ni. So aku insyaAllah aku akan buat konten lah pasal kereta ni. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.